Kalau istilah gelaran Al-Ansari, kita dah tahu signifikan dia, iaitu beliau daripada kalangan golongan penduduk asal Madinah yang membantu dan menerima kedatangan Rasulullah dan sahabat. Al-Badri apa benda pula? Daripada perkataan perang Badar. Yakni perawi hadis ini dia termasuk dalam kalangan sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Kenapa diletakkan istilah tersebut? Untuk makluman, itu juga adalah satu gelaran kemuliaan. Barangkali pada hari ini ada tak gelaran-gelaran kemuliaan? Adalah, apa tidaknya, Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Ini semua gelaran-gelaran kemuliaan. Dalam budaya tu ada. Tapi ini adalah budaya Islam yang diamalkan semenjak zaman sahabat. Tetapi tuan-tuan boleh nilailah, dinisbahkan kepada apa? Al-Ansar, Al-Badr. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa mereka yang turut serta dalam perang Badar tidak akan disentuh oleh api neraka. Yakni jaminan syurga buat mereka daripada Rasulullah SAW. Itu adalah satu tangga kemuliaan yang cukup tinggi. Sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi itu signifikannya diletakkan gelaran Al-Badri pada nama sahabat ini.